Cara pilih saiz emas. Tonton video ini hingga habis, save untuk rujukan di masa akan datang. Gold bar 5 gram dan 50 gram. Mana satu simpanan yang lebih baik? Sebenarnya dalam simpanan, anda mesti letakkan matlamat kewangan yang ingin anda capai. Jadi, gold bar 5 gram dan 50 gram, pilihan terbaik sebenarnya bergantung kepada matlamat anda. Jika matlamat anda adalah untuk tunaikan haji, simpanan untuk berkahwin ataupun deposit beli rumah, yang mana anda perlu buat bayaran sekaligus dengan jumlah yang besar, gold bar 50 gram ini adalah pilihan yang lebih sesuai untuk anda memaksimumkan keuntungan. Tetapi jika matlamat anda untuk menggunakan wang yang sedikit seperti simpanan kecemasan, tabung pernikahan anak ataupun persaudaraan, gold bar 5 gram ini lebih sesuai untuk anda kerana anda tidak perlu jual atau pajak dalam jumlah yang besar. Dengan simpanan serendah RM100, gunakan akaun emas CAP, anda boleh kumpul sedikit-sedikit gram emas hingga capai target gram yang anda mahu. Sama ada 5 gram ataupun 50 gram. Simpanan ini tiada komitmen dan tiada cas. Bagi yang sudah capai matlamat simpanan anda ingin simpanan dalam bentuk emas fizikal pula, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan dan sampai emas fizikal kepada anda. Untuk tuan-puan yang nak bermula menabung emas bersama Public Gold, boleh tekan button sign up ataupun hubungi saya akan bantu anda sebaiknya. Design your future with gold.